Assalamualaikum. Hari ni kita nak ikut keluarga Hamka Kereta Mayat pergi berbuka puasa depan Masjid Negeri, dekat dengan Taman Kerang, sebelah dengan Bazar Ramadan. 5 orang anak dia ikut, ramai bawa anak dia. Sukalah bini dia hari ni sebab tak payah masak, boleh beli dekat Bazar Ramadan. Jadi mari pas maya asar cuk tepak dululah. Kalau boleh nak dekat dengan masjid, senang nak pergi semayang pergi. Dah anak ramai, tika tak muak tara tu, kena bubuh 2 tika. Mujulah pernah beli dekat Shopee se. Jadi pakai pacok tika lah, duduk atas padang pupuk. Jadi bulan puasa ni, siapa-siapa tengok video ni, mungkin tak tahu buat puasa, lepas habis video ni boleh belajar sedikit. Pertamanya niat lah, saja ke puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kan Allah Ta'ala, ataupun niat sebulan tu. Okey, dah pacok dah tika tadi, kita nak pergi pasar lah pula, nak pergi beli makanan. Okey, jadi syarat sah puasa orang Islam balik suci daripada hadas, dah mampu. Ni Hamka Kereta Mayat tengah cari makanan ni, perut lapar memang nak beli belaka. Kalau jual batu-batu pun beli ni. Jadi sementara Hamka Kereta Mayat ni pilih makanan, kita pergi belajar sikit bak perkara yang membatalkan puasa lah. Sebab puasa ni dia punya rukun dia 2 je. Niat puasa, lepas tu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bini dia beli dah ikan pari, kerang, macam-macam lah beli. Macam kenal je. Ni kalau aku datang menjumpa kamu nak selfie lu, setengah aku yuhu ke benda nama je. Okey, kuih-kuih ada ni. Jadi anak juga saya duk beli sosis, nasi ayam. Jadi perkara yang membatalkan puasa, kita tahu juga, makan minum ni saja batal lah. Masuk sesuatu dalam rongga atau buka koridor tak apa. Ilingi pun boleh, tapi jangan sampai dalam sangat. Mutah dengan sengaja tak boleh. Kelohik ke nipah, ataupun gila, pesang, berjimuk, benda-benda tu batal puasa. Air banyak ni. Airnya ada, air coklat ada. Bini beli air lah. Ni anak-anak, anak puan dia beli air. Lepas tu kita belajar sikit bab perkara sunat waktu puasa. Sunat dia sahur lewat. Sahur tu sunat. Sudah dah beli ni, kena pergi cek tempat balik lah. Kita tengok orang kau lama dekat padang ni. Jadi kita cari tempat kita pacok kemoh, bukan kemoh, tika tadi. Ada belaka 5 orang ni. Alhamdulillah. Masa kita beli tadi ada 2 orang duk jaga tika ni, takut terbang, takut hilang barang-barang. Maka kena buat round 2 lah pula. Round 2, 2 orang dia nak beli lagi makanan. Okey, ni round 2 pula pergi beli. Jadi kat Bazar Ramadan ni ada macam-macam pilihan makanan lah. Kena sabar lah. Kalau nak beli memang waktu ni rasa nak makan belaka. Tapi manusia ni Allah buat lapar 1 hari makan 10 minit cukup dah. Yang penting kita jagalah sembahyang maghrib berjemaah, nak duduk cari tu. Jadi perkara sunat tadi, sahur dilewatkan, buka disegerakan, makan kurma, baca doa. Waktu puasa banyakkan sedekah. Jumpa kat Saing jual laksam.
Saya jual mangga, kita beli lagi. Kat mana sayang kita jual, kita bakal beli. Jadi bila nak tengah puasa ni, janganlah kita mengupak ke. Sebab benda tu boleh buatkan makruh. Makruh. Kalau kita buat benda-benda haram lah, na'udzubillah. Puasa ni kena jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati, jaga otak, jaga tangan, jaga kaki, jaga kemaluan, jaga belakang lah. Oh, ni nak makan roti canai pisang. Macam-macam nak makan. Kita layang lah. Belajar-belajar. Jadi suami misalnya sudah dah beli, mana kita cari bini. Balik dah. Balik dah ayah dia. Tengok tangan penuh jabir ya. Supik kau nak. Mesti nak cari ya. Inilah suami akhir zaman ni. Dah anak bini nak makan luar. Kita makan luar betul lah. Kita makan kat Padang. Tapi dekat dengan masjid. Udah nak semayang maghrib. Jadi kat Padang ni ada ustaz ceramah sebenarnya. Dah seorang lagi anak dah balik tadi. Balik dah. Tanya dia pun ada makan. Jadi saya bagi anak 15 ya seorang. Belilah datang-datang apa pun tak apa. Pilihan masing-masing. Duit lebih simpan. Okey, kita dah nak buka ni, orang kau ramah. Matahari dah nak tenggelam. Jadi belajarlah sikit baca doa. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Apa makna dia? Nak buat apa tu? Makna dia tadi? Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi Nabi kata, waktu puasa ni, kena banyakkan 4 perkara. Banyakkan la ilaha illallah, banyakkan istighfar, dan doa, minta masuk syurga, dan minta jauh dari api neraka. La ilaha illallah, astaghfirullahalazim, Allahumma ajna minan nar. Jadi dah nak dekat ni, ngaji lah. Anak ngaji ke, zikir ke, muzakarah. Ambil gambar lu. Kenang-kenangan 5 orang ni. Okey, tengok sikit. Kita ada kerang, ada sotong, ada ikan pari, ada ayam guting, ada ayam percik, ada martabak cheese, ada lemak bakar, ada ayam masak merah, ada durian kerip, laksa, nasi ayam, macam-macam, nasi khabung ada. Pilihan masing-masing lah. Okay, mana abang ni? Jadi, Allahumma barikanna fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika akhtatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك